Oh, we kena cacing ni. Pantai ya. Ha? Cacing pun boleh. Cacing pun belum. Tak bagi makan. Tak bagi makan. Buat umpan lalu lah. Hari kedua dekat Kelantan. Ingat nak pam kat Taya. Tu makan. Lepas tu gelang. Kena cek. Kena ubah sekarang tak ada. Berapa bar? 2 bar. Cepat tu. Ya. 2 bar. Lama tak cek. Nak pam belakang tak? Sebab Zaki ke bos malah dapat kepeh. Jom kita punya ke tepi gini mudah. Kena cari tu. Cacing ni problem ni. Cacing. Ha? Ada cacing. Nak gali mana? Ha? Tak, bukan cacing cocok tu. Cacing palubak. Palembang. Cacing tu kan dalam pipa ada. Cacing cocok-cocok. Memang kurang 30. Pakai berapa ni? 30? Ha? 30? Standard lah. Ha. Hai, ini mono baju tu kan? Ya. Sangkut dah tak? Sangkut macam mana? Tak. Sangkut macam mana? Bila tepi je. Tak. Tak. Dia juga apa sangkut? Ya. Oh. Tahu tu kena dari Zaki. Kita dok belakang kalau kita. Satu motor lah. Orang dia mahal. Motor. Betul. Saya. Ya. Semua lah. Saya. Sekarang tak hidup dia. Tak hidup lah tu. Ada orang yang gila tu. Lepas tu je. Tapi tak ada orang yang gila. Banyak otot kurang. 13? Ha? Kita Tapi tak berasa pun kurang. pasang motor. Sebab saya kena hidup. Itu hidup. Nak pergi Penang tadi. Pas sudah tak hidup. Abah, cepat. Sesi basuh motor. Malah nak basuh ni. Okey, kita tengah bersiap-siap nak bergerak pergi sarapan dulu. Tapi aku rasa macam tak payah sarapan apa sebab aku dah kenyang. Cuma hotline yang ada je tak pakai lagi. Allah. Kita masuk tapak event serentak ramai-ramai. Mana Angelo? Bismillah. Boleh? Allah lah, dia laju lah lari sini. Kalau keluar seorang-seorang boleh. Cuma nak keluar beramai-ramai tu.
Pandigale. Beratur. Okey, dah settle makan sarapan kedai Kak Ani, kantin Bomber. Nasi kerabu tumis dekat Balai Bomber. Aku tak makan pun, nak minum lah. Atau alhamdulillah lah dia belanja. Mudah-mudahan kedai Kak Ani kantin makin maju. Amin. Wah, rezeki lah belanja. Ui, panas gila. Oh, bila mari panas-panas ini. Petang dia nak hujan je lagi. Bismillah. Oh, terbakar lah buntut. Oi. Tapak bike. Oi, ada dalam kereta. Okey. Masuk tengah kita gambar. Masuk tengah. Kita nak gambar ya. Okey, di dalam Malaya ada bersama kita. Dua orang kameramen sini, dua orang. Hari Wiraja MC. Naik, sudah naik ya. Dari Wiraja MC.
Untuk menerima CD penghargaan, 2 orang datang dari jauh. Ada 2 orang saja datang dari jauh menembak pelan. Ada tu sekali yang untuk nanti bergambar. Okey, We Rider MC. Terima kasih kerana selalu support kita di sini. Dan terima kasih kepada BPN Tuan Zaki pelancongan. Terima kasih banyak. Okey, dia dan seterusnya. Okey, Rose Rider. Sila, Rose Rider telah naik ke pentas menerima CJ dan semuanya untuk nanti bergambar. Rose Rider, silakan Rose Rider. Yang Rose Rider dari silakan. Untuk apa geng? Semat tu. Dia kata oh memang jahat gila. Berasa macam Z8, Z9, Z1000 tahu lah. Tapi lawa depan dia. Oh memang jahat. Oh, sebelah ni pun lawa kok, Quicksilver ni. Yang ni Iron Man. Oh Benelli. Oh asal motor Benelli TNT 600. Okey, selamat datang TZM Kelantan. Jemput silakan naik ke pentas untuk terima CJ penghargaan sebelum tu sekejap ya. Yang ni Z berapa ni? Untuk menerima apa? Oh, tak ada tulis lah. Z berapa? Sudah hati ya daripada RMA kita. Tapi lawa. Terima dulu. Lepas tu ada chopper custom. Terima kasih Tuan Zaki sebiji chopper. Ni pun lawa juga. Kemudian macam biasalah. Ada sebiji. Terima kasih di atas kunjungan Tuan Zaki. Wakil dan dijemput silakan TZM. Iaitu TZM. Nabil. Untuk naik ke pentas. Untuk naik ke pentas menerima semua sekali TZM ya. Pentas utama. Sila. Semua kita sekali dijemput untuk naik atas pentas. Kita dijemput oleh organizer untuk naik ke atas pentas. Sila naik. Untuk bergambar dan menerima sijil penghargaan. Aku dah share gambar video ni, aku naik juga. Okey, terima kasih TZM Warna Kelab Kelantan dan sini bersupport KI Review dan silakan kelab-kelab dari kelas semua untuk naik ke pentas menerima sijil penghargaan anda dan juga nanti bergambar ya. Kita sambung shoot motor yang masuk auto show. Tapi aku tak shoot beri sangat lah. Aku ambil yang mana aku sempat ambil je. Datang lagi sebiji motor chopper untuk masuk auto show. Bunyi memang jahat gila lah. Official bolehlah terima manusia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive, so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. I can roast, I can gas, think I'm okay. Tengok gaji macam Mat nak masuk auto show. Masuk dah auto show. Salah sekali masuk. Aduh.
Bukan nak masuk pun nak benda ni je. Masuk juga. Aduh. Okay, sekarang ni kita berada di booth Lambretta. Aku ingat aku nak cari yang biji Lambretta, tapi aku mungkin cari yang jenis macam ni kot. Yang ataupun yang ni, tapi yang ni tak kecil untuk aku, kecil sangat. Yang ni memang sesuai lah untuk aku. Yang tak sesuainya duit je. Duit ada, aku angkat. Ini duit pun malu-malu dengan aku. Mana nak angkat. Tapi cantik lah, nice lah Lambretta. Aku tak tahu model apa ni, X250. Aku tak tahu nama penuh dia apa, tapi cantik. Boleh lah aku join geng-geng Vespa apa ni. Ni boot dia. Kita tengok motor putih tu pula. Yang ni sama macam tadi, X250. Tapi tak tahu ada harga ke tak. Kita tengok harga lah. Rasanya ada harga ni. Wow, ini harga dia RM22,800. Okey lah harga dia. Taklah terlalu mahal macam brand Vespa. Brand Vespa memang atas 20 lah. Itu baru 150. Kalau 200, 250 tak tahu apa harga. Pergi 30 juga. Okay, bolehlah menabung. Sebulan 100 okey lah kot. Design dia modern. Dia klasik pun bentuk je lah. Tapi kalau design dia punya aerodynamic dia tu more to modern. Tapi okey lah, nice, modern. Yang ni klasik. Yang ni pun masih lagi ada sedikit klasik. Tapi kalau pergi kat sana memang modern banyak dah lah. Asalnya sebiji je masuk. Alah, tiba-tiba Mat masuk. Mat, kita orang tinggal Mat. Kita orang tinggal. Kalau kau punya saya kata motor tu. Alah tau. 1, 2, 3, 4, 5 6 TZI masuk. Wala lah. Tu lah, baru ada fight. Kami TZM ada tau. Okey, Kelab RXX pada Kelab Kelantan dah sudah parking. Yang ni lawa ni, masuk N15 lah depan lah. Untuk naik ke pentas utama, menerima CJ penghargaan, CJ kehadiran, dan untuk bergambar semua adik kelab di pentas utama ya. Pada siap parking, dia pun dipersilakan untuk terus naik ke lambat. Okey, di sebelah, kalau anda menghadap pentas di sebelah ini ya, ramai yang datang ya. Ada lagi masuk sudah ya. Sudah masuk kepada semua. Okey, kita keluar kejap pergi Pasar Siti Khadijah. Okey. Daripada laman warisan nampak dah masuk ke tapak.
Sekarang pukul 11 minit lebih kurang. Kita pergi jalan dulu lah. Nak duduk sini lama-lama pun sumbat. Pelik tu. Aku pun nak pakai gila. Warna kat Selangor tu. Udah nak pakai sebelah tu. Oh. Aku paling belakang ni. Whoop. Oh, siapa dah tak? Oh, dekat je. Ikut aku nak parking bawah teduh. Lepas tak parking bawah teduh. Panas sangat ni. Kat biasa-biasa ni. Tu kat 1Z lah. Jalan-jalan Pasar Siti Khadijah. Tapi sini memang banyak kuih-kuih lah. Bahagian ni bahagian kuih-kuih manisan. Ni sayur dah. Ni sayur. Weh, lama gila tak tahan ni. Tak silap ni kali kedua. Panas. Tapi naik atas tengok. Saya air manis ni. Tak ada air manis. Kacang apa nak? Pagi tadi Kacang pun. habis dah ni. Kacang? Kacang pun. Pun tu, seloka. Seloka lah. Kalau kat Johor Hijau ai. Ni atas pula. Oh tu. Kabut tadi kena beli rotan ni. Rotan kat Sungai Kawati tu. Berlebihan sangat. Oh, ada makan-makan. Silap makan atas ni. Telur gedik ada tu? Ya ada. Telur gedik ada, ada manggi ada. Lebih sikit ada. Sup keting ada? Ada. Oh, hijau. Jom. Buat helmet dulu. Ini nusuk.
Lebih sedap dah atas ni lagi. Ha? RM5. Duduk. Ambil kursi ni. Tambah meja lagi. Ni boleh. Ni boleh. Yang pakat duduk sini pakat. Jom. Order sup keting. Sup urat. Settle dah habis makan. Semangkuk. Kita jalan-jalan pergi ke Kelantan Handicraft, craft tangan. Oh, jauh jalan lah. Oh, jauh jalan. Nyesal tak naik motor. Dengan bawa helmet Oh, set ni pun. Jom. Ya, aku tak tahu apa benda kat tangan ni. Dia ikut je lah. Inilah tempat craft tangan Kelantan. Bolehlah beli buah tangan sikit untuk anak bini. Cenderamata awak panggil. Kelangan dekor ni. Oh, tu cepat ni. Yang ni cantik. Yang tu cuma. Dia bawa kopi yang lucu. Boleh tak awak? Okay, sekarang ni petang pukul 4 lebih dah. Dah dekat pukul 5 pukul apa dah 4.37. Jadi aku datang semula sini. Ingat nak tidur, tak boleh nak tidur lah. Kita mari lepak sini semula. Kita bagi apa ni? Kita bagi support moral kepada sahabat-sahabat yang join auto show ni. Kita bagi support. Jadi aku teman Mat lah. Mat satu-satunya wakil daripada TZX Kuantan yang join auto show. Jadi pengumuman akan dibuat pukul 5 petang. Lebih kurang dalam 20 minit lebih lah. Jadi kita kepada semua harap-harap adalah wakil TZX. Mereka berada di motosikal masing-masing sekarang Akak juga. ni geng skuter. Kita nak sampaikan hadiah pemenang-pemenang Lawa. pada petang ini sekarang juga. Yang ni aku rasa memang confirm menang ni. Pemilik Memang akan motosikal dapat nombor ni. Anda berada di motosikal anda, kerana penyampaian hadiah akan disampaikan. Ramai yang keluar saja dari sekarang gambar apa semua. Ramai dah yang keluar ni. Depan aku ni ada Arwan. Oh, ini memang idaman lah, insya-Allah one day. Ni yang baru. Ni lama. Tapi minat lama lagi berbanding yang baru. Yang lama memang nampak jahat. Tapi nak tanya sikit, kenapa kita minta benda-benda yang nampak jahat sedangkan kita perlu jadi baik? Sebenarnya jahat tu best. Sikit motor nampak jahat. Tapi bila orang jahat tak minat tak? Aduh. Tapi ni baik tu. Baik. Baik tu. Ya, dah yang ni baik. Ayo tuan-tuan dan puan-puan, baik semua pengarah Jabatan Pengukur Jalan Kelantan.
akan sampai bila masa jadi sekarang ke tapak event. Oh, tayar memang tayar ni Ui. Super slick. Oh, tayar track. Tak ada, belakang sama. Harga tayar macam harga motor dah. Oh. Aku baru perasan ni jahat lah. Aku bawa motor ke depan. Aku fikir gitu kadang biasa tengok kan. Dia jiwa mat. Mau jiwa macam mana? Kalau masalah mampu bawa dah. Aku mampu duduk pun aku takut. Tapi bila atas ni cak sedang tiga tu kadang begini-begini. Untuk kategori motor cantik atau berhias dimenangi oleh motor bernombor D578 Y15 Azlimi Yazid. Silakan naik ke pentas untuk menerima cabutan hadiah anda tempat ketiga. Sila. Ya, di satu ni keselah juga ya. Mana Y15? Okay. Oh, belah mana Y15? Aku tak tengok bawa motor-motor belah mana. Okey, LW Bikers minta kumpul di kemah utama. Dan sekarang terima kasih LW Bikers minta kumpul di kemah utama sekarang juga. Terima kasih. Dan kategori custom bike. Kategori custom bike tempat ketiga dimenangi oleh DEK. Kategori 4127 pun aku tak show semua lah. Azhar bin Hamid. Silakan Azhar. Sebabnya bukan kategori silakan yang dia orang ni masuk. Tempat ketiga kita tunggu kategori yang dia orang masuk. Okey, kategori retro klasik. Retro klasik tempat ketiga dimenang oleh DD8865 Yamaha Layer 100 Muhammad Aiman Fikri. Silakan Aiman. Itu kan. Tempat kedua dimenang oleh TZM DAC 293 Encik Asrul Awin Yusof. Ada Asrul silakan. Dia untuk kategori retro klasik. Itu dia. Sila. Mana pula Johan untuk kategori ini dimenangi oleh TZM 150 WS 357 Muhammad Nabil bin Cekso. Silakan. Ini kategori mantap Nabil. Ya, dimenangi oleh Muhammad Nabil bin Encik Yusof. Ya, silakan. Mantap. Kategori yang terakhir kategori motor asal standard ya, motor standard. Tempat ketiga dimenangi oleh DEH 2959 Yamaha 15 Muhammad Afiq Aiman. Silakan. Oh, ya ke? Ada Afiq motor standard ya, motor standard. Tempat kedua bagi kategori motor standard dimenangi oleh Yamaha TZM CAP 6900 Ros Faizal Omar. Silakan. Dan Johan bagi kategori motor asal ataupun motor standard dimenangi oleh motor yang bernombor BAU 5318 Honda C70 Muhammad Alif Nurmil. Padu geng TZM. Okey, itu dia 5 kategori telah dipanggil, telah dinyatakan untuk anda. Tahniah kepada pemenang-pemenang dan mana yang belum menang. InsyaAllah dengan masa kita berjumpa lagi. InsyaAllah iaitu wakil daripada Kelantan. Okey, insyaAllah balik kepada TZM makin naik. Oh, berapa kali disebut nama Yamaha TZM. peserta auto show ada yang datang dari jauh, dari utara, dari Kedah. Terbaik. Okey, untuk yang pertama kali bagi TIBW ke-10 ni RR. Okey, daripada Riders U Twin ya. Minta Amin juga, minta sijil. Amin, sijil penyerahan. Ada lagi satu
satu grup motor kita ni. Daripada Terengganu ya. Ada lagi sijil kita. Untuk pilihan sijil. Steady. Okay, aku nak ambil gambar. Ada pelak kali ya. Terima kasih yang beri support event kita. Terima kasih daripada biker semua. Sibuk tengok ada orang. Okey, sila. Saat-saat akhir ya untuk menerima sijil daripada biker Terengganu kita ya. Semua sekali daripada Terengganu untuk naik ke pentas untuk menerima sijil penghargaan untuk anda. Motor-motor yang mana di Kota Baru ya. Terima kasih semua. Tu keluar dah motor Yemeng. Nombor apa? 2. Tiga. Tempat ini. Ni. Tu motor tu Untuk anda di luar kawasan taman event. Nombor 2. Nombor 3. S100 lah. Nombor 3. Nombor 2 atau nombor 1 Nabil. Terima kasih bikers daripada Terengganu. Terbaik. ZM Kelantan terbaik. Ada guru SPK. Kelang SPK turun naik. Maka berakhirlah event Kelantan International Bike Week tahun 2024. Kali aku kata habis lagi lah. Esok masih ada. Cumanya kita orang datang dah esok. Sebabnya esok kita orang akan balik ke tempat asal kita. Jadi esok pagi-pagi memang akan keluar dah. Tak kena bagi tanpa event lagi dah. Dan aku rasa esok pun dah tak ramai. Semua sekali dua atas ya. Jadi habis. Baik. Organizer Kelantan International Bike Week kerana tidak memilih, tidak kroni. Kebiasaannya bila Bike Week ni event besar akan orang kata apa tu, akan dipilih kasih lah geng-geng motor besar je. Tapi untuk Kelantan ni terbaik sebabnya dia tidak pilih bulu. Motor Honda Bulat pun tu Honda Bulat pun support. Jadi terbaik. Dan event ni best pada pendapat aku sebab dia tidak terlalu crowded. Walaupun tapak yang kecil, korang boleh tengok tapak dia kecil je. Tak adalah macam RZ member, tak adalah macam santai nak utara. Cumanya dia punya meriah tu walaupun kecil tapi tetap meriah, tetap ramai. Terbaik. Jadi kita orang ni nak berangsur dah, tak tahu dah ke mana. Kita tengok lah. Jom. Mungkin ke PCB, Pantai Cahaya Bulan, atau ke tempat lain, mungkin. Tengok macam mana. Geng-geng Honda Bulat. Dia orang menang tadi kategori standard itu indah. Okey, abang-abang ada vendor ya. Penaja kita baru sampai ya untuk menerima sijil. Okay, sekarang ni kita nak bergambar dekat Rehan ni. Aku tak tahu benda apa sini, istana ke apa ke. Tak nampak signboard tadi. Jadi kita bergambar dulu sini. Susun dulu. Cun. Lepas tu kita pun bergambar. Yeah. Belakang tu geng-geng ADV.
Straight. Sekarang kita sampai di Londang Street Food. Ni atas ni ada signboard dia. Tapi terbalik lah. Malas nak keluar tunjuk. Oh, kilat belakang motor. Aku je tak kilat. Boleh lah, nampak lah kilat sikit. Sekarang tunggu geng-geng Kelantan. Sekarang ni Yo seorang je ada. Jom kita lepak dulu, minum-minum dulu. Kita tengok motor-motor yang ada kat sini. Jadi geng-geng Kelantan pun dah ramai yang sampai. Belah belakang tu, belah depan semua geng Kuantan. Ni geng Kuantan, ni motor Yo. Geng Kelantan, ni semua Kuantan. Belakang ni Kuantan, belakang tu ada sebiji Kuantan, lepas tu belakang Kelantan. Nama pun dekat-dekat, Kuantan, Kelantan. Berapa meja ni? Allah. Tengok. Lah. Nak update lalu ni. Dah. Subscribe channel gua. Alamak tadi. Makan. Makan apa tu? Tak tahu nama fry. Oh, fry. Jadi. Nanti kita kejap pada bola. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 hotel je. Oh jadi. Yang efek kami lah. Dan tak tahulah nak balas lagu mana. Itulah. Balas dia nanti kita bagi. InsyaAllah kalau demo mari raya awal. InsyaAllah kita cuba yang terbaik lah. Tapi nak kata boleh lawan demo tu tak tahulah. Kemah sangat ni atas demo ni gimari ni. Kemah molek ni. Nak kawin esok kau tengok balik. Ya dah. Kawin esok balik kuarter kau. Tapi hak paling best kali bergabung bersama dengan geng TZM Kelantan. Kita bersama naikkan nama TZM dekat Kelantan International Bike Week. Itu paling best sekali. Jadi kita bagi tepukan sekali. Gambar jalan tu kan. Oh, gambar dekat atas tu tak ambil pula. Ada ni. Masa masuk tu teringin sangat. Tak ingat. Gambar kat Gelepau nak balik, penat, panas. dekat nama
Ada, kau pergi pada dalam. Tapi tak apalah. Ini kita gambar luar lah betul. Mana ada ni? Awak kenal awak kita ingat. Ada kawan. Takkan ni. Ni tak awak. Ada tu. Ada. Tengok tu. Malu. Patut siapa yang angkat? Aku tak didik muka dia. Jangan delete mak. Potong. Dia Potong dah dekat kepala tukar masuk kepala orang lain. dia buang lah. Oh, dia ambil. Okey, dah settle. Ini malam terakhir bersama dengan TOCK, TZM Honor Club Kelantan. Jadi kita akan bersalam sebelum berpisah. Terima kasih banyak. Apa yang saya ini saya Tak boleh lagi. Alah, tak. Ini jumpa kita. Oh. Okey. Kalau dia accept kita orang kalau dia Boleh. Pasal putih. Alah pasal putih. kata follow lah. Okey. Tapi tujuh lah. Nak jalan ni. Jom. Habis tak puas lagi. Nak extend 2 hari tapi Jom lah. Terima kasih banyak. Ya, tak salah. tapi berbanding lah. Okey, boleh pagi 2 hari 2 malam ni. Jalan ni jauh. Kita kan ada majlis gembira tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Gelap pula.